kenapa saya buat program ni, Komuniti Berani Muncul, saya sendiri buat video. Kenapa? Jawapannya ialah kerana saya melihat, satu dari segi masyarakat umum lah, media sosial adalah public sphere, sesiapa pun bebas buat konten. Dan apabila kita lihat banyak sangat konten di media sosial yang tak betul, dan saya sering melafazkan kekecewaan, dan saya fikir kenapa tak saya yang bersuara dalam tu, saya membetulkan situasi, saya lead public opinion, kenapa saya tak buat macam tu. Jadi akhirnya saya decide saya kena buat video, dan saya belajar macam mana nak grow di media sosial dan membina pengaruh. Dan untuk memberikan positive impact lah, kan, supaya yes, kandungan yang tak betul tu banyak, at least saya dah tunaikan tanggungjawab saya untuk membanyakkan kandungan-kandungan yang baik, khususnya menaikkan suara Melayu Islam dalam isu semasa. Sebab saya bekerja sebagai wartawan dan saya tengok banyak sangat isu yang diputar belit, akhirnya masyarakat akan faham benda yang salah. Dan bila masyarakat faham benda yang salah, masyarakat akan bertindak dengan tindakan yang salah. Paling mudah kita kata, apabila sesuatu parti itu disucikan oleh media, disucikan oleh, maksudnya yang buruk tu nampak elok, akhirnya masyarakat akan nampak elok, dan pada pilihan raya masyarakat akan undi orang yang parti yang tak elok tu. Okey, itu secara umum lah. Dan yang kedua ialah untuk upgrade diri saya. Sebab saya tahu zaman sekarang ni zaman media sosial, zaman media sosial. So nak tak nak, saya kena ada online presence, kena muncul di media sosial, dan saya kena grow diri saya, daripada puluhan followers sahaja, kawan-kawan sahaja, sekarang dah ada, kalau di Facebook dah ada 20,000, kalau di TikTok ada 60,000. Belum banyak lagi macam Khairul Aming dah juta-juta, tetapi saya rasa improve. Sebab nak muncul di media sosial ni bukan senang, dia ada persiapan. Kita bersedia tentang konten, kita nak tahu cakap apa, ke mana hala tuju konten kita tu, kita nak ajak orang ke arah mana. So itu semua adalah persiapan dalaman yang kita siapkan. Jadi akhirnya proses persiapan tu, itulah yang menyebabkan saya rasa saya grow. Saya baca buku, saya masuk kelas, saya rasa ada improvement dalam diri, walaupun in reality hanyalah nampak pada some figures sahaja, kan? Tetapi at least saya dah berjaya buat komuniti ni yang dah ada 189 ahli, termasuk saya sendiri. Dan it's not bad lah, improvement. Jadi saya buat benda-benda ni untuk bantu orang lain, kan? Untuk bantu orang lain jadi macam saya, jadi lebih baik daripada saya. Di samping itu memang juga in reality orang memanfaatkan media sosial ni sebagai peluang untuk buat duit, peluang untuk berbisnes. Sebab memang peluang bisnes di media sosial ni terbuka luas. So selain daripada, maksudnya di media sosial ni, saya pernah buat satu video, saya kata dalam media sosial ni ada dua benda. Dalam media ni ada dua benda yang berlaku di sebalik dia. Yang pertama ialah sebaran doktrin, yang kedua adalah peluang untuk membuat duit. Semua business entity pada hari ini memerlukan media untuk menjalankan bisnes mereka. Kena ada marketing. So media sosial adalah marketing kepada mana-mana bisnes. So kita janganlah menjadi sekadar buat konten tetapi kita tak dapat tempias daripada peluang buat duit. Tak ada masalah buat duit ni, kan? Saya pernah buat video, antara audio yang awal saya cakap tentang business, purpose driven business. Maksud kita ada objektif, dan objektif kita tu kita bisneskan dia. So kita dapat tapau dua sekali serentak.